Ayam berkokok di atas batang. Hisap rokok dulu. Baik, jadi jangan lupa untuk saksikan kami di Musikal Lawak Superstar musim kelima bersama dengan kumpulan Putih. Mana pun Putih. Tak mana ada kekok sikit. Man masuk dengan buka baru. Farel ni memang dia orang yang macam ni memang beban besar. Memang bakal dan sebagainya. Apa pasal tak takut kan nanti dia Otai. Magic kita otai sikit. Apa asli mana asli? Respect sikit. Untuk drone seterusnya dari Taj Mahal Kristal Wagah warna dan kemewahan India mengurangi arena komedi. Temukan itu Ali Putih, Mama Putih dan Hina Main, Empire Mughal. Hai, jangan lupa subscribe, like, komen dan share Idamo and World. Assalamualaikum, good morning guys. Okay, pagi ni kami ada program PC Musical Lawak Superstar. Saya ikut Cik Dah. Saya temankan Cik Dah ini hari untuk pergi PC. So guys, kita tengok apa yang berlaku kat sana. Okay, stay tune. Yes. Okay guys, sementara tunggu si Ali tak sampai lagi, Mamak dah ada sini. Kita makan dulu. Dah layan ni lah ini. Mi goreng Mamak per liter. Stay tune guys. Yes, kami dah selesai makan. So kita nak ke Saloma Bistro. Ui. Buka dia tutup. Ayam berkokok di atas batang. Hisap rokok dulu. Dah sampai. Cuak ada wifi. Apa yang payah? Lagu apa? Cuak Bebe. Ni. Okey lah tu. Batu risau kakak mamak tu. Risau kakak mamak. Dia pun tak lari. Saya. Nak kakak pelita tadi. Okey. Tahun lepas Adi pun pakai daun putih cuma extra
Tapi Ali bawa ayah. Tahun ni Ali bawa seorang lagi bunga ke mak bunga? Yang ini kita panggil mak tiri. Kita bawa mak tiri. Pasal kelebihan Kak Ida Muin ni, dia orang tahu dia melatah satu. Lagi satu, orang tak tahu yang sebenarnya asalnya dia adalah penyanyi. Dia penyanyi sebab dia belum pernah masuk pertandingan musikal lawak superstar. Belum pernah. Dan orang akan anggap, alah Ida Muin melatah ni. Tak. Untuk kali ni kita cuba keluarkan satu sisi tepi yang dia boleh rap. Macam Malaysia. Betul. Macam tadi Aing cakap yang macam ayah keluar jadi duta kan. Kak Ida lepas ni. Lepas ni keluar macam biasa je. Kita minta bertiga lah. Iyalah, insyaAllah. Tapi selalu yang macam tu ayat dah awal. Sebab aku jual sambal. Mana tahu dia tukar sambal. Tapi aku yang punya lama 2014 kau cerita tadi. Tapi dia tak ada payment. Tapi okey pun. Pagi pun Tak macam ni. ada cerita punya. Macam itulah. Sebab Kak Ida Muin ni dia, saya dah pernah tengok dia main kat petang Mahal Raja Meja. Dia ada barang tu tapi belum cukup dia ke tengah kan. Sebab dia orang lama, bukan baru setahun dulu. Dia on time. Cuma kali ni kita harap dia boleh bagi kerjasama yang baik kat petang. Sebab kita try buka dia daripada satu segi susunan yang rapi, bukan cacar marba. Gitu lah. Dari sudut yang lain. Sudut lain. Okey Kak Ida, bergabung dengan dua orang adik ni, tak menyesal ke? Kakak dah menang ni. Masa kakak masuk final ni. Sebenarnya Kak Ida Muin ni sistem pilih banyak lagi. Kan? Tapi bila dia dah maintain, dah tenang, program-program semua dah habis semua, dan nama Ida Muin dah santai ni, dia muncul dengan satu benda yang baru. Itu baru saya berani muncul. Ini. Sama ni kan dia panggil kan hujah, lalu kan. Tiba dapat pula mati. Mana anak darah Wicca Ini tu? satu, bagusnya Mak, Ida Muin ni satu. Ni PC kan, dia dah bawa sponsor. Itu yang bagus. Alhamdulillah. Senanglah kerja leader lah. Okey, dua diri. Jadi, macam biasa. Jangan lupa untuk saksikan Kak Ida tak apa jual diri, dia jual diri. Sajalah. bukan offer 100. Sekejap bukan. Offer tu pula. Ada. Kepada korang semua jangan lupa untuk saksikan Musical Lawak Superstar 5 yang akan bermula pada 11 hari bulan 10 hari Sabtu jam 9 malam. Ya. Jam 9 malam. Dan jangan lupa yang paling penting. Ini dia, undi tuan putih. Mana-mana pun putih. Sebab apa yang kita cuba bawa tahun ni adalah kita back to basic seperti mana yang kita main bawah tahun 2019. Betul. Adalah cerita berkenaan dengan masyarakat. Gitu. Cerita kampung. Kita tak ada tak offer langsung. Tak ada serentak lah. Okey. Buat putih tak ada serentak. Baik. Jadi jangan lupa untuk saksikan kami di Musical Lawak Superstar musim kelima bersama dengan kumpulan Putih. Mana-mana pun putih. Tak malah ada kekok sikit. Tapi jarang guna 360. Ni pen satu ala je. Kalau ride baru guna. Bergerak kan. Zam, blazer. Dia tak payah buat arkitek kan, dia suruh pakai blazer. Oh, kita bukan satu kumpulan, sorry. Sorry, aku yang satu kumpulan ni. Tunggu dia.
Sebab bagi saya, diorang punya persembahan ini tergantung juga kepada lagu-lagu yang ada dalam industri. Betul? So lagu-lagu industri itu kerja lagu lah kan. Kerja lagu lah memang boleh lagu. So because of the song, because of the topik dan tempat yang akan dibawakan. So yang paling bahaya sebab diorang ni, diorang nak kena faham antara satu sama lain sebaik. Saya kata dekat bawah, kan kita saya kat bawah dekat atas. Itulah thank you. Okey, tapi kita masih macam Pak DSA lah, seorang orang kata legend. Sini, kanan. Oh, tak tahu. Nanti kita cakap lagi lah. Baik, untuk buka bersama Tio Pintar dan Licin pelari yang ditengok besar Cina untuk turun ke batas. Tepukan untuk Ahmad Azhar dan juga Asha Azman dari Ming Dynasty. Sekejap aku telefon dia. Sekejap telefon dia. Aku tak boleh. Mana dia? Cakap mana dia? Okey bang. Okey. Orang ada dekat. Baik. Cakap. Grup kedua. Berdiri ribuan tahun. Ini jenis saya. Nama saya Alum. Dalam saya Alum. Jiwa banyak kejeman tau ni. Banyak kejeman.
Depan ni siapa? Oh, dia ada. Ya. Kak, kalau nak nangis ke Belum nyanyi atas tu, tempat lagi. Lah. sambut tu. Jadi depan ni kita. Tu. Lepas dia lah kan? Baik, sempat ukur sebatang. Cepat aku sebatang. Memang happy. Memang boom. Wow. Sambutan pun mengalahkan. Aku dah sudah. Ini. Kejap. Dengan Mak Jiwan tak ada. All the best. Yelah. Kerja stesen lain kan. So, Man masuk dengan buka baru. Farel ni memang dia orang yang macam ni memang berbangsa besar. Memang kelakar dan sebagainya. Apa pasal tak takut kan nanti dia Otai. Respect sikit. Otai sikit. Apa asli mana asli? Otai. Respect sikit. Memang Saya barang baru. Cari bakat baru. Dan kalau boleh orang macam ni lah yang tidak setengah kan. Terima kasih Abang. Sebab puji. Aduh, rasa tak selesa tu. Tapi saya tak lah, baik. Senjata utama korang. Nampak sangat senjata utama korang siapa? Wah, Mama. Tadi kita ada orang baru. Kau nampak comeback kan? Nampak comeback ya? Permintaan Mama. Masa tahun lepas dia masuk dari sini. Tak payah macam wah itu. Oh, pasal Tak payah. macam ni tak macam apa? Macam tak suka kan? Macam tak suka. Orang baru. Orang baru. Oh, yelah. Atuk. Ya. Nanti
Ya Allah. Datuk, silakan. Alright, tepuk tangan kawan guys. Yes, kita nak tahu apa yang jadilah. Seterusnya, bayangkan Empire yang pernah menguasai 2 benua, kini mereka ada dengan untuk arena MLS musim kelima. Temukan itu, Nami, Aceh dan Shashi, Empire of Thailand. Itu je. Kau bagi dia pakai gitar je. Lepas ni okey. Okey, jom kita bergambar. 1, 2, 3. Okey, Azrul, ready tengok yang kontrak 2 tu.
Berapa? 1, 2, 3. Happy Vista. 1, 2, 3. Boleh roll? Baik, terima kasih kita ucapkan kepada rakan-rakan media yang mengambil gambar. Terima kasih kita ucapkan. Baik, peringatan kepada rakan-rakan media yang nak adakan sokongan. Jangan lupa sekali lagi saya dengarkan kepada anda semua untuk saksikan musical lawak Superstar 5 bermula 11 Oktober ini setiap Sabtu jam 9 malam dan ditayangkan secara eksklusif di Astro Prima saluran 105 on demand Astro Go dan Suka. Baik, maka dengan itu saya Falik dan jumpa lagi di acara yang lain. Assalamualaikum. Bye bye. Mana mama? Dia dah tukar kawan sini. Mungkin last year kita main nak retire. Lepas ni kita dah jadi juri. Juri sangat. Dia ada benda nak cakap. Macam mana Syaidah boleh terjoin, terfollow dalam booking? Pelan-pelan. Satu lagu memang nasib. Jawab dulu, fikir dulu dia. Barang jap. Ini semua mesinnya orang ni dulu. Dia tak tahu lah, dia dah tak ada lah. Okay. Aku replay balik lah. Jangan sampai dia padat. Dia kosong minggu pertama. Dah maju ke? Dah. Dia tak nak besar. Kalau nak ni buat MLS. MLS ni. Kalau Saya nampak kalau logo nak MLS buat, ni kalau pun nak macam buat, tu. kalau Hello guys, alhamdulillah kami dah sampai kat rumah. Tadi PC semua berjalan dengan lancar. So yang ada apa-apa nak cakap? Dah tahu kan siapa finalis, siapa grup-grup yang masuk untuk MLS 5. So korang support lah Kumpulan Putih. Okay guys, jangan lupa mengundi ya. Okay, good night. Bye bye. Yeza.